Hai, Assalamualaikum. Hari ini cikgu nak bincangkan tentang nature super sense in animal. Sense, deria. Deria semula jadi yang superb di kalangan haiwan-haiwan. Yang aneh-aneh, yang jarang kita bincangkan. Percaya tak, haiwan ni dia ada super power. Cuba bayangkan, kita boleh berkomunikasi, boleh bergantung kepada teknologi untuk berkomunikasi. Tapi haiwan tak dapat bercakap. Haiwan tak dapat menggunakan smartphone. Tapi haiwan dapat survive. Dapat tahu nak adaptasi, nak adapt dengan situasi. Kalau ada bencana alam ke, mereka masih boleh survive. Jadi mereka ni ada superpower. Apa superpower tu? Jom kita kaji hari ini. Okey, superpower tu sebenarnya bukanlah magic. Sebenarnya ia adalah science. Survival depend on one thing. Haiwan melindungi diri bergantung kepada satu perkara iaitu responding to the world around you. Cara dia memberi gerak balas terhadap apa yang berlaku di sekelilingnya. Kalau ada stimulus, mesti ada respon. Kalau ada rangsangan, mesti ada gerak balas. Jom kita kaji kes yang pertama. Haiwan apa? The beetle, lebah. Lebah ni, dia ada satu bahasa yang kita tak nampak. Mereka berkomunikasi antara lebah menggunakan bahasa yang tidak nampak. Invisible language. Mereka menggunakan pheromone. Okay, pheromone adalah a chemical substance, bahan kimia released by the animal yang dihasilkan oleh haiwan seperti lebah that affect the behaviour of other of its species, yang mengakibatkan sikap atau perlakuan spesies yang sama daripada bahan kimia yang dibebaskan tadi. Bagaimana? Okey, bagaimana lebah berinteraksi dalam bahasa mereka sendiri? Okey, rangsangannya adalah chemical signal yang mereka bebaskan, pheromone tadi. Sensory organ pula, organ rangsangan mereka pula adalah antena mereka yang dapat detect pheromone yang dibebaskan oleh lebah. Dan respon, gerak balas adalah lebah membebaskan pheromone untuk menjawab kepada rangsangan tadi. Jadi mereka berkomunikasi menggunakan pheromones. Simple kan? Jom kita selesaikan kes yang kedua. Jom kita masuk ke dalam laut tentang ikan. Ikan ni dia ada satu, dia boleh perasan sesuatu tau. Dia ada lateral line. Garis lateral. A system of sense organ. Organs rangsangannya digunakan oleh ikan, lateral line tadi, to detect the movement and vibration in surrounding water. Untuk mengenal pasti, untuk mengesan pergerakan ataupun vibration apa? Getaran daripada air di sekitaran. Lateral line tadi tu yang dapat detect kesan pergerakan ataupun getaran air, movement and vibration in the surrounding. Untuk apa mereka perlukan kesan perkara ni? Okey, ini jawapannya. Rangsangannya adalah mungkin tekanan udara, tekanan air yang berubah, yang menghasilkan getaran ataupun pergerakan. Jadi, sensory organ yang mengesan adalah lateral line tadi. Dia dapat kesan, ada vibration, detect vibration. Apakah gerak balasnya? The fish avoid danger. So, ikan yang dapat kesan getaran tu mungkin dapat mengelakkan daripada bahaya. Contoh mungkin ada predator yang tengah mencari mereka. Ataupun mereka dapat rasa getaran itu, mungkin mereka dapat rasakan ada objek di sekeliling ataupun ada ikan kecil. Mereka pula boleh menjadikan ikan kecil tadi mangsa dia orang. Dia orang boleh makan. Dia orang boleh find their prey. So macam itulah, maksudnya dia boleh rasa sekeliling, getaran daripada sekeliling menggunakan lateral line tadi untuk
memberi gerak balas. Okey? Faham? Objek yang ketiga, belut. Belut keluarkan medan elektrik tau. Rangsangannya adalah objek disturb the electric field. Apa-apa objek yang mengganggu medan elektrik, sensory organ yang mengesan adalah elektroreseptor yang mengesan perubahan. Jadi gerak balas belut adalah belut dapat mengagak objek tadi ataupun stun the prey. Okey, kes yang keempat, unsolved mystery. Misteri apa yang tak dapat diselesaikan ni? Okey, sebenarnya sesetengah haiwan ni dikatakan dia boleh meramal masa depan. Pernah dengar tak? Orang kata macam tsunami tu, masa nak jadi tsunami tu, ikan-ikan ni dia dah macam tahu dah kata nak jadi bencana tsunami tu. Dia dah tiba-tiba dia ada banyak datang ke arah darat. Orang di pantai-pantai tu dapat tengok. Kenapa ada banyak ikan tiba-tiba? Ikan dan haiwan-haiwan tu dah dapat detect dah bencana alam ni. Pernah dengar tak? Inilah haiwan-haiwan yang dapat meramalkan earthquake, gempa bumi. Contoh-contoh haiwan tu adalah ant, snake, frog, bird, semut, ular, katak dan burung. Jadi saintis masih lagi investigate apa agak-agaknya rangsangan yang dapat mereka kena pasti daripada haiwan-haiwan ni. Maksudnya haiwan-haiwan ni dah dapat kena pasti dah nak berlaku gempa bumi. Macam mana haiwan ni guna apa untuk detect yang akan berlaku bencana ni. Jadi setakat itu je lah penerangan cikgu. Kita dah bincangkan beberapa secrets lah dalam haiwan ni. Mungkin ada banyak lagi secret-secret daripada haiwan ni, rahsia-rahsia daripada haiwan ni yang kita tak tahu. Jadi siapa yang akan bongkarkan rahsia ni? Mungkin kamulah saintis yang akan bongkarkan rahsia haiwan-haiwan ni. Jumpa lagi di next episode. So, boleh komen sama ada kamu suka video macam ni, kamu apa penambahbaikan yang cikgu boleh buat, ataupun ada idea-idea yang kamu boleh bagi tahu cikgu macam mana cikgu nak hasilkan konten untuk membantu kamu dalam sains. Thank you semua. Jumpa lagi. Bye.